Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di channel Razik TV. Bertemu kembali. Hari ini saya ingin memasak cara-cara memasak kerabu kaki ayam ni, sahabat-sahabat. Ni 1 kilo, sebanyak 1 kilo beli. Kita cuci dulu, mula-mula kita cuci bersih-bersih dulu. Selepas kita bersih ni, kita akan rebus sahabat. Kita dah cuci bersih, nampak putih, lembu. Okay, kita akan rebus kaki ayam ni, sahabat. Rebus dulu. Okay, kita masukkan air. Biarkan dia sama sehingga dia mendidih, sahabat. Okey, air sudah mula panas. Kita masukkan kaki ayam yang telah kita basuh tadi, sahabat ni. Masukkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau rata. Lebih kurang kita rebus 20 minit hingga ke 30 minit, sahabat, sehingga dia kaki ni lembut. Okey, tu dah masak, sahabat, dah lembut. Kaki pun dah lembut. Kita akan sejukkan kaki ni dulu untuk kita buang tulang dia. Kita simpan dalam peti sejuk dalam beberapa minit untuk kita keraskan, sahabat. Okey, kita keluarkan kaki ayam yang dah agak keras, sahabat ni. Kita keluar daripada peti sejuk. Okey, selepas ni kita akan keluarkan tulang yang berada di dalam kaki ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita keluarkan tulang dia. Okey, ni sehingga jadi macam ni. Tulang ni kita asingkan. Kita ambil isi dia saja.
tulang kita asingkan. Kembali kita dah siap asingkan isi dengan tulang dia. Ni hasilnya sahabat, tengah cantik. Okey, sekarang kita dah tiba masanya untuk campurkan bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi sahabat. Ni dia yang kita hiris tadi, bunga kantan, bawang kecil, tomato dan cili. Okey, kita satukan, kita masukkan semua sahabat Kemudian kita gaul rata. Kita masukkan sos sotong, limau kasturi, jus limau kasturi yang kita perah tadi. Masuk. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Masukkan juga sedikit gula. Kita gaul rata sehingga dia sepati sahabat-sahabat Okey, kerabu kita dah siap sahabat, sedia untuk dihidang sahabat. Mana-mana sahabat yang belum subscribe di channel Razif TV, subscribe, like dan share pada sahabat-sahabat cara-cara membuat kerabu kaki ayam sahabat. Bertemu kembali di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.